Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalifah Sofia binti Muhammad Nuhairi. Saya dilahirkan pada tahun 2014 di Hospital Sultanah Bahiyah Alor. Saya merupakan anak sulung kepada ibu bapa saya iaitu Encik Muhammad Nuhairi bin Mustafa dan Puan Yusimawati binti Muhammad Yusof. Saya telah memulakan pendidikan awal sejak berumur 5 tahun di tadika Little Genius. Sejak itu, saya menceburi bidang lain selain akademik di atas dorongan ibu bapa saya. Seterusnya, saya meneruskan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Sungai Nibong. Di sinilah bermulanya detik kejayaan yang saya kecapi. Sepanjang 6 tahun di sekolah ini, saya telah mendapat anugerah kecemerlangan akademik 5 tahun berturut-turut. Saya bukan sahaja memperolehi keputusan cemerlang dalam kelas tetapi juga dalam semua mata pelajaran. Berikut merupakan pencapaian saya dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Hari ini, 8 hari bulan 8, saya sedang berjuang untuk peringkat daerah Barat Daya dalam pertandingan poem peringkat negeri. Kejayaan saya pada hari ini bukanlah usaha saya semata-mata. Kejayaan ini adalah daripada dorongan ibu bapa dan guru-guru SK Sungai Nibong. Terima kasih di atas dorongan dan bimbingan daripada guru-guru dan terima kasih juga di atas penganugerahan saya sebagai ikon murid.